sakit tumit ni mungkin disebabkan pakai kasut ketat, lepas tu dia punya ketidakselesaan pemakaian kasut dia, lepas tu ada juga yang berdiri lama. Dia dalam keadaan berdiri lama, keadaan pula kasut tak ngam dengan dia. Bila kasut dah tak ngam, dia akan selalu sakit bahagian sini dan juga sini. Disebabkan kasut ni tadi tutup. Bila tutup macam ni, perjalanan akan jadi pergerakan macam tu lah. Bila pergerakan macam tu akan ada kesan sini lebam ke, atau boleh jadi punca-punca untuk sakit bahagian tumit. Macam mana cara nak urut? Okey, pastikan dia dalam keadaan nyerap macam ni lah, untuk kaki dia macam ni. So dalam keadaan macam ni, kita ambil sapu dekat sini. Okey, sapu. Lepas tu kita bantu dengan cara ni ada point dia. Point ni memang sakit. Untuk masalah sakit tumit. Lepas tu dia juga tak boleh terlalu lipat sangat macam ni. So dia membantu untuk masalah legakan balik urat-urat yang dah tegang. Macam mana caranya? Okey, tekan tadi. Letakkan kita punya position. Dia akan ada rasa satu point kat sini, urat saraf yang tegang kat sini. Tekan dalam bulat. Tekan dalam bulat. Kalau macam ni kan boleh jadi disebabkan simpul tau. Bila dah bersimpul macam ni, kita nak buat kerja ke apa ke, dia rasa tak selesa. Sini point dia, sini point dia. So bantu dia untuk legakan. Point sini 1, 2, 3. Kena betulkan juga. Memang kalau orang tengah sakit, dia tak akan tahan ni. Tapi macam mana kita pun nak kena betulkan juga. Bantu dia untuk legakan balik keadaan, walaupun tak ada keadaan asal, tapi bantu untuk melegakan. Itu yang matlamat kita adalah bantu untuk dia melegakan dalam keadaan dia sakit lah. So macam mana kalau position dia kena dalam keadaan menerap, lepas tu pastikan dalam keadaan kaki macam ni,